kalau sini buang rugi lah. Segini aja kan. Lepas tu dalamnya pula rosak. Sebab tu kadang-kadang nampak macam bekas tampal. Ni lembut ni. Bekas tampal. Kalau Kak jati murah. Ini kira receh punya barang, biasa buat guna kayu ni. Kalau sederhana, yang ini kalau betul-betul mahal 10,000 macam ni. Yang ini Perihutani, 40 tahun ke atas. Dan ini hampir 100 tahun. Yang ini bukan mudah nak bawa masuk. Dan saya ada dekat depan 200 tahun punya jati. Sebab dekat Indonesia, paling lama pun jati yang dijaga kerajaan 400 tahun. Dan saya ada kepingan 200 tahun. Bangga tak kita Malaysia ada? Saya kecik orang lama kat sana. Boleh masuk ni? Boleh, ada suratnya tapi saya masuk live, diorang tengok sana. Ada juga orang datang untuk tengok. Cek, kita ada surat? Okey lah. Ni lah, sebab tu saya tak jual. Ni kebanggaan lah, kita boleh masuk ke kepingan. Sebab akan datang lagi tak boleh masukkan. Lepas tu ada orang kecil nak beli, saya tak jual lah ni. Dia punya panglima dia jaga lain. Kita bangga dikenalkan tentang ni. Sama juga macam belakang ni kan, dia nampak macam batu ni, nampak macam batu biasa kan. Untuk 2025 awal tahun naik, dia dah 3 kali ganda. Saya simpan belakang ni dari 2023. Saya tak jual. Batu ni betul-betul batu. Bukan perhiasan. Dulu je harganya 38,000 siap meja. Untuk meja kan? Ya. Saya saja simpan lagi sebab dah tak nak masukkan dah 3 kali ganda. Harga datang, tak ambil lagi. Saya buat aksesori dinding. Dia macam batu, nampak macam batu jet kan. Yang ini puluhan tahun punya perabot. Saya dapat kecik galeri. Not for sale lah. Ni galeri dia untuk orang Itali datang, orang negara datang kan. Kebetulan nak pakai duit, saya hentak satu galeri. Bayar habis, saya dapat not for sale. Sebab diorang nak letak ratusan tahun. Nak simpan sampai kalau boleh. Jadi itulah koleksi lah. So saya ada barang ni. Ni pun ramai orang pun kecik dia tak jual. Sampai macam ni lah barangnya. Dia berapa orang yang kecil berani letak? Orang yang kecil cuba letak berapa ni? Dia nak beli. Yang orang tak ada. Dia orang buka 20 lebih saya tak jual. Cuma saya pernah jual macam ni. Sebab tak tahu kenapa terjual satu kabinet kan. Satu. Saya suruh Acik tu buka harga je, tak apa. Saya tiba-tiba nak jual. Saya tak pernah nak jual. Acik tu nak sebab saya buat macam ni lah. Dia letak je. Acik bayar je dengan staff saya berapa, saya tak kisah. Dia bayar 12. 12-14 12-14 lagi. Bukan 18 Lupa lah, abang dia kurang lah. Abang tak nak ambil tahu harga dia. Sebab kalau dia berasa nak jual tu dengan orang tu, sebab dia kolektor. Maksudnya dia memang kenal lah kan? Ya. Dia kenal kualiti lah. Macam saya dah jual, kawan dia ni, Angel yang jual. Meja makan 77,000 10 kerusi. Itu abang tu biasa order patung dekat Japara. Tapi dia kata dia tak pernah nampak lah benda tu kan. Meja